Okey, macam mana customer ni dia ambil 3 termometer, dia nak check temperature untuk 85 degree. Okey, ini tuan-tuan kena faham bila kita check temperature ni, dia ada range dia. Kalau katakan sekali draw, anda tak akan dapat automatically 85 degree. Range temperature yang anda akan dapat bila dia buat first draw lebih kurang 80 hingga 90 degree Celsius. Jadi bila anda buat checking macam ni, even anda letak 3 termometer pun, walaupun tiga-tiga tu menunjukkan temperature tak cukup 85 degree, tapi range dia between 80 hingga 90. Kalau nak dapat accurate dia, anda kena draw air lebih kurang 3 kali baru akan dapat dia punya range temperature lebih kurang range tu lah 80 hingga 90 degree bila anda check temperature macam ni. Sekali draw anda akan tak dapat, anda kena draw lebih kurang 3 kali baru akan dapat accurate. Okey?